Sekolah kami mempunyai 53 orang guru, 597 orang murid dan 11 orang AKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Sekolah Menengah Batan Paya Pulai, Tebenloh, Pahang. Nama peran kami LQ. Hai, saya Maira. Hai, saya Shanifah. Oh hai, nama saya Ani. Pernyataan masalah. Isu pelupusan tanah sawit kosong bagi mengelak sebarang kesan buruk terhadap kelestarian alam sekitar di mana sebanyak 279,000 metrik tan tandan kosong dihasilkan sebulan. Kami turut merasakan tanggungjawab itu kerana sekolah juga mempunyai hampir 200 pokok kelapa sawit. Selain itu, sekolah kami turut mempunyai kotak-kotak kertas dan kotak minuman yang boleh dikita semula. Lambakan kotak dan kotak minuman yang banyak mendorong kami untuk melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain. Konsep produk. Pendekatan waste to energy sebagai tema untuk penghasilan produk ini mampu mengurangkan sisa di tapak pelupusan menjadi sumber yang boleh digunakan. Idea yang kami cadangkan adalah menggunakan tandan sawit kosong, sisa kotak dan campuran lilin untuk menghasilkan satu produk yang boleh dijadikan bahan bakar. Maka, terhasil satu produk yang diberi nama L-Cube atau nama saintifiknya Elysis Genesis Cube. Seterusnya, lakaran produk. Pertama, tandan sawit kosong yang dicincang, kotak kertas yang dicincang dan lilin yang dicairkan dimasukkan ke dalam satu acuan. Kotak minuman yang dijadikan acuan produk. Setelah produk keras, acuan dikeluarkan dan L-Cube terhasil. Kos bahan. Produk L-Cube kami menggunakan tandan sawit berharga RM0, kotak terpakai RM0, kotak minuman terpakai RM0 dan akhir sekali lilin RM180 sen.